Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah berkuasa. Makhluk langsung tak berkuasa. Mari makan ikan. Selamat berbuka puasa ikan. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Makan. Sekarang kita berada di kolam ikan tilapia owner. Okay, Cik Tangga tolong bagi makan je ni. Mari makan. Ikan tilapia, ikan patin, ikan lampam, ikan jelawat, ikan tonsan sisik kasar. Mari makan. Alhamdulillah, syukur nikmat ikan kita aktif sihat. Depan ni pun ada Alhamdulillah. Yang mana hitam-hitam tu ada tilapia hitam dengan ikan patin kalau korang lihat. Mari makan. Syukur nikmat. Kita bagi makan Makan. Hari ni hari Sabtu cuaca pun cantik. Meloncat-loncat. Makan slow-slow. Okey, habis satu gayung. Bagi dia orang makan dulu. Okey. Meh makan. Alhamdulillah ikan kita dah makin besar. Ikan patin, ikan tilapia. Tapi ikan masih belum kita boleh tuai Okey, sebab kita nak betul-betul pasangan yang ideal tu besar tu sana tu. Tu. Mulut dia tu besar tu. Alhamdulillah syukur nikmat. Makan. Korang boleh dengar air punca, air bukit korang. Air bukit Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey korang, itu sajalah perkongsian Cik Tangga buat korang bagi makan ikan pada bulan Ramadan. Okey.